Hashtag guys. Pusing. Kena pusing. Masuk pusing. Kening aku rasa macam garang. Garang. Letak macam Garang. besar. Garang kita kat Ui, hashtag. apa turut saya turut. Ni sebab macam Iman Masak. ais kat sini. Turun-turun train station Salzburg terus nampak view ni di Alps. Salzburg. Korang beli barang masak. Iman nak buat masak lemak, telur dan tom yum. Check in Hotel Salzburg. Bilik pertama. Kan ada satu bilik je? Dua. Bilik pertama. Bilik kedua. Ada speaker kat sini. Wait, I open my shoes. Ada. Oh, sini ada dapur. Dapur sini. Ni. Ni dapur. Bilik kau kakak. Ya. Ada TV bagi yo. Baik. Okey. Ya. Kat sini banyak iPad ke? Ya. iPad je dah. Ni video. Ada tangis lagi sini. Wait, tangis korang masih. Ni bilik ibu bapa. Damn, cantik gila. Nak tangis? Oh. Kecil je, tangis. Okay, ni makan kita orang malam di Salzburg. Okay. Sedapnya. Siapa masak ni? Dia ni masak. Jangan dia masak. Tafadhali. Okay guys, kita orang nak jalan-jalan je dekat Salzburg ni. Sebab macam tak ada apa sangat, tak tahu nak pergi mana. Lepas tu kita orang asyik keluar malam je sebab sampai dalam tengah hari petang bla 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 bla. Last keluar malam. Tapi kat sini kan banyak ada komuniti orang Islam. Best. Kenapa macam tu? Comel. Lala kita makan bini lah. Awak betul lah. Aduh. Kita nak pergi, bukan pesantren dah. Kita dah nak pergi Old Town Hall. Yes. Tadi kita orang ada pergi satu kedai tu. Kedai tu pekerja dia semua cakap Arab. Best lah walaupun kita dekat Salzburg. Ain boleh cakap Arab lagi kat sini. Dia ni dah lak-lak dah tadi. Kan patutnya kita minta diskaun lah. Kita boleh cakap Arab. Tapi kita dekat sini kan negara bukan Islam, so kita kena support orang Islam. Tak boleh. Betul. Ya doh. Tegak. Swedi. Dia tu je lah. Kan? Bercuti dalam bahasa Arab apa? Siyahah. Siyahah. Melancong. Aduh. Sorry. So right now Iman navigator kita. Siapa yang Turki? Oh ya ke? Tadi dia Turki aku. Yang sudah kawan dia belah. Oh, patut kita tahu kan. Kita salah tunjuk orang. Lain. Salah tunjuk orang. Buat apa dia? Patutnya kita nak Turki. Dia kan sekarang di sini dia orang di situ tak respon. Kan? Sebab cashier tu bukan orang Syria. Macam mana kita drama? Besarnya. Oh, boleh potong. Ambil semua. Macam ni je lah. Boleh lah. Biasa je. Semua mahal. Manis. Lokal paling sedap. Dengan muzik sedap. Tapi coklat dia sangat rich. Mana lebih tu nya? Tapi nak. Banyak apa? Mana? Mungkin dengan gula.
Jom kita makan benda masam. Jom. Nampak? Nampak? I masuk swaggy. Tapi rasa botak. Ain tak nampak. Tak Sebab apa. terlindung Nurin. Okay. Nampak tangan awak. Tak boleh nak duduk semua. Okay. Jom kita buat review. Boleh bersila lah atas ni. Kita buat review Melayu. lava shark. Kau nak makan sembilan? Ya, saya banyak 50. Betul kan? Saya nak makan biru lah. Biru apa? Apple and barberry, apple and cherry. Okay, hari ni kita akan cuba ni. Beri ke Asia Oh, Market tak 5 sedap. 1 euro. Kalau tak sejak, semua bagi Iman. Apple and cherry ke apple and barberry guys? Yang ni aku sebab cantik warna dia. Apple and cherry lah. Okay, Ain nak mana? Nak air sikit guys. Saya tak makan lah, saya nak sikit Ni air siapa ni? Okay, biar air. Saya tak nak Saya. makan. Ini air saya. Kita letak dalam ni. Air kita. Nak sikit? Ambil air. Haus. Makan manis. Nampak ke? Iman, Jangan nampak sejuk. Itu pun museum. Mak Han dia Itu pun museum. museum apa? Mozart juga kot. Rasa semua Mozart kat sini. je. Sebab kota muzik. Mana muzik? Oh, baju malam-malam ni. Malaysia buka tu tak ada apa pun. Buka Quran. Muzik dah buka. Kita buka Quran. Kita cuba. Okay, kita cuba Iman dah buka. Dah. Takutlah kita nak makan takut tak suka. Bagi Iman dah tak suka. Oh, bau dia macam Buka dua je lah. Masih bau. Masam. bau dia bau masam. Sedap. Bau Saya dah rasa saya takkan suka benda ni. Sedap. Saya tak suka benda-benda. Tahu tak yang Muka Iman. masam-masam. Tapi sedap. tahu tak yang berry sunberry yang kat Malaysia tu? Plum yang dia dah jerukkan. Yang Ribena kan nama dia. Tak tahu je nama apa tapi Nama purple dia lah. Ribena. Saya Sama. tahu. Masa macam kat Malaysia. Sedap. Pernah makan. Macam apa buah prune Oh, benda prune. tu. Sedap, saya suka. Cuma kalau orang mabuk dalam kereta okey lah sebab dia masam. Kalau ngantuk-ngantuk makanan terus Kita mabuk kan. Oh. boleh masam. Kita orang macam orang mabuk dia dekat sini. Yang air ni. Kita goreng kita makan benda manis ke awak tak nak? Jom. Apa tu? Oh, nak makan apa? Boleh. Apa ni? Saya Toy suka box. masam-masam ni. Oh, Kita semuanya. toy. Harap dapat toy. Tak dapat toy sikit. Ngandung ke? Tak dapat lah. Mengandung lemak. Kan dia Gila lemak. mak. Ahamnya. Tapi sedap lah dia punya masam dia. Tak. Full storage lagi. Oh, tak. Selamat lagi. Sedap. Tak. Saya rate 9/10. Tak ada toy pun. Apa Lah. lah. Nama je toy box. Kita orang liar kan lepak tepi jalan malam-malam. Saya baru pukul 6. Makan ni. Kalau orang Malaysia datang sini mesti sejuk gila. Tapi kita yang dah biasa sejuk ni pakai ni pun cukup je. Panas weh. Pakai. Kan? Tak pakai jaket ni. Kita pakai inner selapis dengan ni. Cik, dah 2 tahun ni bos. Ya eh. Pakcik tengok. Nampak ke Rian? Okey lah, bye. Bye. Bye-bye. Iman. Masam. Alamak, Sama apa tak? tangan? Langsung. Alamak. Sorry. Sedap. Saya nak makan rambut nenek eh. Mungkin kita beli garam berasan sikit. Yang ni kan dia macam gula-gula kapas tapi dia berambut-rambut. Sedap. Tolong beli kalau jumpa benda yang macam ni. Dia Apa macam plus melon sedap. ni fish melon. Tapi bersepah sikit nak makan. Suka sebab manis. Ya. Kalau presa yang biasa tak sedap. Kalau yang ni sedap sebab ada rasa. Oh, bukan makan. Bukan biasa. Pernah makan kat Syria? Banyak weh jual. Apa nama benda ni? Turkish cotton candy tak silap. Sedap. Oh tak rasa ke yang ada tu? Oh tak ambil. Good. Kita ambil. So, rasa semuanya ambil juga ada tu. Saya dengan semuanya suka try banyak benda. Okay guys, kita nak ke house start. Look at how slay I am today. I like my makeup. It's okay. Lagi. This is Ain and this is Iman. Ciao. And this is Dini.
Shampoo dengan sabun mesti satu je. Mesti muka sekali. Mesti muka sekali. 5 dalam 1. Kalau mandi tu, shampoo turun muka turun badan terus. 5 dalam 1. So kita orang dah naik bas ke Hallstatt. Tadi memang chaos. Tadi duit kita orang kena telan RM600. Kita orang tadi uji dengan pickpocket. Alhamdulillah, na'uzubillah. Tapi uji dengan duit telan. ya, Orang kena pergi berjalan pergi center selama 18 minit. ya, jalan kaki. Ya. Sekarang ni baru dapat tiket. Kena bayar pakai Gila saja. pakai kad. Tak sangka sesusah ini ya nak pergi Hallstatt. Naik. Sabar. Betul lah, tak susah pun. Dia macam kita kena ambil bas, lepas tu pergi train, lepas tu ferry, bla 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 bla. Macam tu. Tapi bila travel macam biasa je ni. Biasa kan orang yang macam memang dah biasa, dia bila jadi benda macam tu, so dia macam oh kena pergi center bus. Pergi je lah kan. Mesti dia macam tu kan, dia tak ada pun macam kalut-kalut sebab dia, dah banyak benda berlaku dalam hidup dia. Gerak. By the way kan, kita rasa orang dekat Salzburg ni cakap bahasa Dutch, Jerman. Sebab kita nampak grafiti kat tepi jalan tulis Ich, Ditch. Kita tahu, so kita belajar Jerman tak habis. Kita belajar dekat SMS. Kita belajar Jerman tak habis. Apa yang kita tahu adalah Ich liebe dich je. Ich liebe dich. Itu je kita tahu. Ngantuk je naik bas, tapi kan setiap kali bangun cantik tu, oh pemandangan cantik sangat. Macam bangun, lepas tu tengok cantiknya, lepas tu bangun, tu tidur balik, lepas tu bangun cantiknya. Sekarang ya, kalau okay, ni tips juga. Kalau korang naik bas yang pertama ke Hallstatt tu duduk belah kiri. Lepas tu kalau bas yang kedua duduk belah kanan. Ni kita orang naik bas kedua, kita orang duduk belah kanan. Sekarang dah turun dari bas kedua. Kita nak pergi kat belah sana, ada salji. So cantik. Dah lari lah sebab nak cepat. Wow, wow. First time pijak salji. Licin. Alah, dah ada bas. Tak sabar nak main salji. Cepatnya ada bas. Jom. Kenapa ni 542? Macam nak naik 542. Cerita ni. Tunjuk je lah tiket. Tak dapat saya nak main guys. Nak tunjuk kan ada tiket je. Kan yang Hallstatt. Okay, tak nak sambung pergi sana balik. Tak apa. Cantiknya. Cantiknya. Nak main salji. Boleh buat snowman. Sorry lah, kita orang jakun sikit. Jaga
banyak. Jangan banyak-banyak. Weh, dia nak pergi tepi. Sabar je, I nak buat snowman. Kan? Dia beku. Ah. Tapi tak tahu lah sebab ada benda ni. Ada ni. Nampak ni air ke semuanya tak? Tengok ada pokok macam mana ada. Patut bawa sarung tangan. Guys, tunggulah. Diorang pergi sana. Nak balik lah. Dini, nak balik ke awak boleh? Tak boleh. Alah. Tak ni guys. Sakit tak pegang. Tengok bersama-sama. Keras. Sakitlah tangan pegang. Orang tak excited ke nak pegang ais? Tak. Sebab macam ais dia sikit. Kita dah excited dah. Duduk situ. Ya. Nampaklah gelap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay, macam sana. Sana ke sana? Cukai. Mana? Pusing lagi. Pusing badan pun tak apa. Okay, tengok dulu. Tolonglah jangan storage full. I ada snow guys. Iman, tangkap snow ni. Okey. Boleh tengok balik. Jangan leka. Okay. Ni Licin. Ni tak pakai flash. Pakai flash gelap. Tak pakai flash. Okey ni. Cantik. Cantik dah. Ah. Ambil gambar dia orang. Gambar dia orang. Oh, Arab ke? Arab ke? Dari Oman. Hai guys, tengok semua saya kat bawah. Orang Arab lah. Sini ramai orang Arab. Tu pasal apa? Tu pasal apa? Tak tahu. Dah banyak kalau nampak Cina tu macam nak naik kita lari. Satu gambar dah lari. Nak satu gambar nak satu Cepat. Okey tak tahu. Belah sini. Licin weh nak lari. Kejap aku. Weh! 543. Lari! Satu, dua, tiga. Jangan jatuh sudah. Cepat weh. Dia kat situ. Cepat ni. Kejar. Dah jalan dah guys. Penatlah lari.
Dapat lagi. Ada lagi. Duduk sini je lah weh makan. Mana? Iman nak tengok. Sorry lah tak. Satu jam sebab dia. Itulah. Dia malam. Apa 10 minit je ni? Ya ke? Bebas ni kalau kita jalan kaki dalam Berapa minit jalan kaki ni? 10 minit. tak 10 minit. Bahaya. Makan dulu kat tempat Okey, bas makan ni. tepi jalan. Bas pula ni kita punya bukan. Tapi sumpah gambar. Kalau dia bawa kereta kita nak tumpang. Aku tak akan bakar. Wow, nampak creamy. Risau. Malukan lah juga sikit sebenarnya. Sedap. Dia tulis sikit je lagi. Quattro lah. Saya Oman. Ni dah campur ni. Oman lagi besar duit dia daripada Jordan. Sebab saya nampak kat pun dia ada surah gambar. Saya ni masalah. Kau tahu cakap apa? Intan Mumin. Maksud dia cakap apa? Intan Mumin? Kita kerja. Pakcik nak tumpang. Dia kata dia nak pergi Ustaz. Lepas tu esok dia pergi Ben Isis. Jadikan pakcik tu travel buddy kita. Nanti dia tolong tukar jadi tangkap gambar. Eh, dah makan. Kalau lambat kita nak tengok tangan. Ustaz. Yes. Ais ni, ais kat sini lembut sikit. Kepal-kepal. Kepal. Sakitnya tangan. Comel kan? Sakitnya. Merah tangan. Man, dah siap. Oyotku dah siap. Nak basuh tangan dengan air panas, merah kan? Sebab pedih. Bau hancing. Guys, tadi beg saya hilang. Lepas tu baru perasan sebab kita nak pegang nak masuk tangan dalam kotak ni. Lepas tu macam, alah awak nak letak tak password dalam beg kita? Lepas tu macam, mana beg? Mana-mana password? Rupanya dekat sana tempat tadi. Baik kita orang tertinggal bas tiba kan. Tapi ada hikmah kita orang tertinggal bas. Ada dua budak sekolah jumpa. Lepas tu ada kita macam beg saya. Lepas tu dia bagi. Lepas tu dia kata dia orang baru je nak hantar kat police station. Oh, bagusnya. Police station. Dia orang kata dia orang I thought someone lost this blah 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 blah. Lepas tu kita pun cakap, oh thank you. Lepas tu kita cakap, is it Dankeschön? Dankeschön. Dia orang cakap Dutch, bahasa Jerman. Kat sini. Alhamdulillah kita dah naik bas ketiga nak ke Hallstatt. Korang ambil bas nombor 543, okey? Sekarang dah sampai Hallstatt. Sebab macam kita orang turun kan macam kita kata, lah dah sampai ke ni ke Hallstatt ni? Masih tak berbaik lah Tu Hallstatt nampak Arundel. Tudung pun dah macam apa dah. Tunggu bas. Orang Malaysia tak tahu je. Pengalaman. Lawak lah trip kita. Dia tak mencapai ekspektasi. Sekejap kita dah tunjuk Arundelnya tu. Arundel. Tu nampak Bagi saya tapak lucu. Kita lagi situ sekejap Wah, nampak video. Ya, tengok. Nampak angsa tu. Angsa. Cantik. Sebab dia di sini. Saya duduk di bawah tangga.
Nampak gunung. Sekarang dekat Arendelle. Best. Best doh, rugi tak datang doh. Korang memang yang tak datang lagi, korang memang Missing tertinggal. out. Missing out. You are missing out. Like you don't have meaning in life. You better not laugh lah. For the first time. Maknanya Dah bila ni Dah bila. Itu dah function dia. Orang nak Hashtag guys. Pusing. Masuk pusing. Masuk. Rasa macam garang. Garang. Letak rasa Garang? besar. Garang kita kat Ui, hashtag. apa teruk sangat teruk. Orang mana? Kita nak jalan-jalan dekat hashtag ni. Kita nak tengok ada apa. Ada orang Malaysia dekat depan. Okay, ni dia. Nanti kan kita nak macam kita kena senyum kita. Tak senyum kita kalau Malaysia ni macam hai. Apa? Dia macam dia cakap cekaman. Cakapannya Cebalnya Cebalnya Dalamnya mesti ada kacang pelak. Tapi macam kedai haram. tu lah kedai haram lah guys. Ada wine. Wine tak nak wine. Tapi gunung ni cantik lah dengan lake ni. Serius. Dia clear sangat. Nah, cerahkan kita jalan-jalan kat sini. Nak feeling-feeling. Cantik je lake ni. Lake ni cantik. Tu lah cuba kalau tak ada bukit. Uya. For the first time. Dia memang tak tahu malu guys. Korang nampak je dia macam pemalu tapi dia memalukan. Kita nak meriah ke tempat ni. Tolonglah. Senyap sangat. Debbie. Tapi sebenarnya malu lah juga. Cantik kan? Tolonglah. Cantik. Kita rasa nak beli something lah sini sebab ramai kenalan kita yang suka Frozen. Tak macam Frozen pun guys. Di Arendelle. Akak baju merun ni. Dia kena Extra berganza. Rita Rudaini. Extra koma. Lah, dekat-dekat koma. Koma. Tak ada ais dah sini guys. Nak tengok kedai souvenir lah. Nak tak guys? Kita cuci-cuci mata. Nanti kita naik atas pula. Kita dalam bawah. Kita main. Kita naik atas pula. Nak datang sini, jangan pakai putih tau. Kalau waktu hujan, kalau waktu winter lah. Kalau waktu summer boleh. Sebab nanti kain kotor dan dia basah. Ni basah. Dah tak estetik dah. Lepas tu kalau pakai boot boleh pakai kain pendek-pendek. Tengok. Jangan pakai macam saya ni. Dia bodoh macam saya. Jangan jadi bodoh. Contoh. Ni dah selamat tukar kain. Ini pengajaran pertama, pengajaran kedua, pengajaran bas, beg. Pengajaran ke-10 Banyak jangan pengajaran. tinggal beg. Lepas tu kalau boleh nak beli tiket bas tu beli guna kad. Banyak Jangan guna pengajaran kita orang bagi lah. Kita orang ni macam tikus makmal. Tikus mama. Kita orang bagi free ilmu kat korang. Kita orang dah expert cash. Ada stok kacak belakang tu depan sikit. Kau jangan main-main. Stok kacak. Nak in frame. Tengok sini. Kau tengok siapa main? Tengok siapa? Dari kamera nampak Inilah view yang sesungguhnya. Jangan jadi gatal kau. Gatel ni, Mina ni gatel.
Comel lah kalau ambil gambar kat sini. Comel lah. Comel weh. Comel dah weh. Tengok. Cantik weh, cantik sebab ini palung dia setik sikit. Ada 2 colour kau apa? Okay, buat intro. Hai. Kita kena kita kena sambung buat yang ni. Bapak malu nak buat kat sini. Transition. Sebab orang kat sini semua macam nonchalant. Gaita. Ya, aku nak buat edit lah yang tahu kali ni. Buat. Surah kau. Dia kena sikit. Dia kena drag banget. Malam aku pasal dia. Sekali full storage. Sekali tak boleh. Ni BTS guys. BTS TikTok Ain. Siapa yang TikTok Ain? Tahukah dirimu Cantik lah sini. Nice. Nyanyi mana? Ya, ada Elio lah dekat sini. Ada Elio. Nak tekan tak sanggup. yang jatuh cinta? Punya mana ni? Ada Elio mat. Tak apa, cantik. Kita ada. 14 euro. Cakap ikut. Entah. Mengarut lah harga. Satu lagi pengajaran, jangan beli souvenir kat sini. Bapak mahal. Harga dia tak masuk akal. Ke kita salah bagi ini adalah bukan hashtag. Kan? Nak kambing. Okay, dia nak beli sarung tangan. 10 euro kan? Oi, nice lah sarung tangan ni boleh main salji. 14 euro. Gitu. Dia takut lagi. Dia takut tapi mini. Cantik. Tapi Buat 10 pun kan sekecil itu. Budak punya. Budak punya 10 macam ni. Dia masa ni 14 macam ni. 15 euro gila. So, kita orang beli, saya beli hot chocolate, dia orang under 3 jot. Sebab jot lagi mahal, so dia macam better lah. Cantik ni begitu, kamera tak nampak. Tak rasa dulu. Nak rasa ni. Ya, tak rasa lagi hot chocolate dia. Dia macam best sebab panas. Tak panas sangat, dia suam. Makin kotor lah kain. Gelap lah. Sedap. Dia memutih balik lah. Tapi budak-budaknya yang memeriahkan. Aika, tapi dia panggil apa? Tapi dia panggil ambil tengok. Dia kena ada orang lapkan. Macam lapar sangat. Asal sangat besar. Ni buang dah, cuba buang ni. Bayi pak cikgu. Bau dia. Mana ya? Manis sangat. Dah macam maghrib dah kat sini. Senyap dah. You. Sejuk ke? Sejuk. Tak sejuk saya bayar. Boleh bonang lagi. Lah. Masa Titanic. Yeah. Wah. Rasa macam tak berapa. View.
Untuk seorang iman tak boleh. Kau tak nak nampak cheese kan? Nampakkan sikit. Arendelle. Sudah waktunya gambar tu. So guys, kita dah berdiri di panoramic view of Hallstatt, aka Arendelle. Cantik kan? Ada orang gatal. Tadi dia ambil gambar lelaki tu. Lepas tu dia suruh ambil gambar. Lepas tu dia suruh lelaki tu pula tangkap gambar dia. Teruknya perangai ni. Nama je Iman. Tengok tu. Dia sangat mudah buat kawan. Tengok dia offer lagi. Apa komen? Apa nasihat? Nasihat. Nasihat untuk Jadi Iman, jadilah iman yang sebenarnya. Iman yang sebenar-benarnya. Iman yang sebenarnya. Iman, jangan belajar je agama. Amal, cuba amal. Tak ada gurau-gurau. Ilmu tanpa amal seolah-olah pokok tanpa buah. Iman. Tak, mungkin inilah cara dia temu jodoh dia. Tapi ni salah ni, Man. Kalau sekali tak apa, Man. Ini dah 2 kali, Man. Dah. Sudah. Kita dah Ini dah dia. Arendelle. Nampak church ke? Nampak? Okay. Baru nak tolong makcik tu. At least effort. Oh je, dah habis gambar malu-malu pula. Buat macam stranger. Dia ni. Dia memang macam tu Ya, mesra. Mesra kau apa? Ni nama dia. Ada. BF. Sekejap lagi. Boy Man. Boy. Dengan muka tak bersalah ni. Tersentuh kan rasa Mak Zee? Astagfirullah. Cantik. Oh ya. Tinggal. Seorang nak. English ada English. Gambar. Tengok tu, tak hilang lagi senyum dia. Senyum je. 3. Dia pun sibuk tekan juga. Nak juga. Dah. Tapi nak sama. Last view kita orang, semua kita nak balik dari Hallstatt. It felt so surreal. Boleh duduk sini. View. Kita letak sini. Sekarang hujan. Tengok ada swan dekat bawah tu. Kita nak panggil angsa. Wak. I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the memories as they come, and I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again.